Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemampuan kerajaan melaksanakan program subsidi bersasar Budi Madani RON 95 adalah hasil daripada tata kelola baik serta langkah pembaruan dasar yang berjaya menutup ruang ketirisan dan rasuah. Perdana Menteri berkata tidak semua negara mampu meneruskan program subsidi bersasar kerana memerlukan disiplin kewangan, ketelusan serta kawalan perbelanjaan yang ketat. Mengapa satu-satu negara yang mampu meneruskan program penyasaran subsidi dengan maksud mengurangkan beban rakyat? Seperti yang sudah tahu dan setelah umumkan, harga minyak ketimbang negara ASEAN, malah kita letakkan negara Arab Saudi sebagai tanda punya, kerana Arab Saudi itu pengeluar minyak, dan tatkala kita membicarakan soal harga minyak dulu, harga minyak di Arab Saudi itu sangat rendah, sekitar 50 sen. Sekarang harga minyak Saudi mencecah hampir RM2.60, RM2.90 sen, jauh lebih tinggi dari Malaysia. Qatar juga jadi pengeluar minyak dan gas tinggi, masih menetapkan harga lebih tinggi. Mengapa kita memilih begitu? Walaupun kita umumkan dasar penyasaran subsidi, jawapannya ialah kerana kita mulakan dengan tata kelola yang baik. Dan di sini saya nak ucap terima kasih kepada MK2, Timbalan Menteri, KSP dan semua rakan-rakan yang menjalankan tanggungjawab dengan baik. Katanya ketika menyampaikan amanat pada perhimpunan bulanan di Kementerian Kewangan di Putrajaya.